Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Syami bin Muhammad Nizam. Nombor kad matrik saya 088539. Saya merupakan salah satu ahli daripada kumpulan 11 yang ingin membentangkan tajuk pertanian menurut perspektif Al-Quran dan sains. Pengenalan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang hasil tanaman dan buah-buahan yang pelbagai. Dari segi akidah pula, bidang pertanian dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Itu saja pengenalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Objektif pertama, ilmu pertanian bukan sahaja mengajar kita tentang cara menanam dan mengurus tumbuhan, tetapi juga membantu kita memahami sifat-sifat tumbuhan yang berguna dalam bidang perubatan. Melalui usaha pertanian, seseorang akan belajar untuk bekerja keras, merancang dengan teliti dan menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk memastikan tanaman dapat berkembang dengan baik. Walaupun semua usaha ini memerlukan kesungguhan dan ilmu, hasil yang diperoleh tetap bergantung kepada ketentuan Allah. Dengan itu, penglibatan dalam pertanian juga mengajar kita erti sebenar tawakal, iaitu berusaha sebaik mungkin sambil berserah dan percaya kepada kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Danish Ahiman bin Nik A. Nombor matrik 088592. Saya akan bacakan hadis tuntutan untuk bertani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubur rizqa fi khabayal ard." Riwayat At-Tabrani. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut membawa maksud, carilah rezeki dari khazanah bumi. Hadis ini menganjur supaya manusia berusaha mencari rezeki yang halal melalui sumber alam semula jadi yang dikurniakan Allah. Termasuklah hasil bumi seperti pertanian, pelombongan dan sumber semula jadi yang lain. Antara pengajaran hadis yang kita dapat, yang pertama, Islam menggalakkan umatnya bekerja dan berdikari. Yang kedua, sumber alam boleh dimanfaatkan selagi tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, usaha mencari rezeki adalah sebahagian daripada ibadah jika diniatkan kerana Allah. Selain itu, Al-Quran turut menunjukkan bahawa perkembangan pertanian memerlukan sistem yang teratur dan perancangan yang baik. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 menyatakan, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kamu, lalu dia menurunkan air dari langit dan mengeluarkan daripadanya berbagai jenis tanaman sebagai rezeki untuk kamu." Ayat ini bukan hanya menggambarkan kekuasaan Allah, tetapi turut memberi isyarat bahawa manusia perlu memahami struktur bumi, tanah dan iklim untuk mengembangkan pertanian. Dalam dunia hari ini, prinsip ini berkait rapat dengan kajian agronomi, pembaikan tanah serta penggunaan teknologi seperti fertigasi dan pertanian pintar. Objektif kedua, untuk mengenal pasti perkembangan teknologi pertanian. Yang kedua seterusnya, Al-Quran memberikan gambaran tentang proses pertumbuhan tanaman yang menunjukkan kepentingan ilmu dan penyelidikan dalam pertanian. Dalam surah Al-An'am ayat 99, Allah berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengannya segala macam tanaman. Dari putiknya kami keluarkan butir-butiran." Ayat ini merakamkan proses biologi tumbuhan dari tunas hingga berbuah. Ia menjadi asas kepada perkembangan ilmu botani dan bioteknologi dalam pertanian moden seperti penghasilan benih hibrid, penyelidikan varieti tahan penyakit serta penggunaan kultur tisu. Ini membuktikan bahawa Al-Quran menggalakkan umat manusia meneroka ilmu untuk meningkatkan produktiviti pertanian. Objektif 3. Untuk mengkaji peranan pertanian dalam kehidupan. Kajian ini menunjukkan bahawa sektor pertanian merupakan penyumbang utama peluang pekerjaan,
terutamanya di kawasan luar bandar untuk meningkatkan tahap sara hidup diri dan keluarga. Peluang yang diwujudkan bukan sahaja kerja di ladang tetapi juga sektor hiliran seperti pemprosesan makanan, pemasaran, logistik dan ekspor yang mengukuhkan keseluruhan rantaian nilai pertanian. Kemajuan teknologi seperti drone, automasi dan analisis data turut membuka pekerjaan baharu yang berkemahiran tinggi. Dapatan ini sejajar dengan laporan FIAD 2001 yang menekankan peranan pertanian dalam mengurangkan kemiskinan. Pihak kerajaan yang mempunyai pelbagai agensi dan jabatan di peringkat negeri seharusnya memainkan peranan masing-masing dalam membuka peluang kepada masyarakat untuk menceburi bidang pertanian ini. Dengan bimbingan dan bantuan daripada pakar, kita mampu menghasilkan petani atau peladang yang berjaya menghasilkan bekalan untuk pasaran domestik dan dieksport ke luar negara. Oleh itu, pertanian berpotensi membuka peluang pekerjaan dan memberikan pulangan yang lumayan kepada masyarakat. Seterusnya, sektor pertanian adalah penting untuk menjamin bekalan makanan negara yang cukup untuk anggota masyarakat. Negara kita masih bergantung kepada bekalan makanan yang diimport daripada negara luar. Sedangkan kita mempunyai tenaga kerja untuk menghasilkan bekalan makanan secara domestik. Usaha ini penting bagi mengelakkan rantaian bekalan makanan untuk rakyat kita terputus apabila berlaku sesuatu seperti peperangan ataupun bencana alam. Tegasnya, sektor pertanian negara penting untuk menjamin bekalan makanan kepada negara kita. Jadi kesimpulannya, ilmu wahyu memainkan peranan penting dalam membimbing amanah sains pertanian agar selaras dengan nilai moral dan etika Islam. Gabungan antara ilmu wahyu dan sains pertanian bukan sahaja meningkatkan hasil dan kemajuan teknologi, tetapi memastikan pengurusan alam dilakukan secara bertanggungjawab. Melalui panduan wahyu juga, manusia dididik untuk memelihara keseimbangan ekosistem, menghargai sumber jadi serta melaksanakan pertanian sebagai sumber amanah dan ibadah. Oleh itu, interaksi ilmu wahyu dalam sains pertanian amat penting bagi mewujudkan pembangunan pertanian yang sejahtera, lestari dan diredai oleh Allah SWT.